Tuan-puan, bayangkan hari ini anda dah start bersara, dah mula bersara bulan ni. Okey? Jadi, anda tidak lagi bekerja dan tiada pendapatan tetap ataupun gaji tetap. Bagaimana anda dapat biaya kos kehidupan anda sekarang ni waktu bersara? Jika anda telah plan, ada contoh beberapa buah rumah dan makan hasil pada sewa, itu adalah tindakan yang bijak. Okey? Dan antara kaedah lain, jika anda telah mengumpul emas anda setiap bulan dulu waktu bekerja dan anda kini ada 10 gram emas gold bar ini beberapa keping. Jadi anda telah capai matlamat 10 gram anda yang telah anda simpan. Okey? 10 gram untuk 1 bulan perbelanjaan. Jadi anda boleh mula menjual ataupun memajak 10 gram emas anda. Jika 10 gram ini saya jual pada hari ini, harga yang akan saya dapat sekitar RM4,000 dan RM4,000 ini dengan komitmen ataupun hutang-hutang yang telah langsai, saya boleh meneruskan kehidupan untuk bulan ini. Dan bulan depan saya akan ulangi proses yang sama, benda yang sama, saya akan jual 10 gram yang telah saya simpan untuk perbelanjaan bersara saya. So tuan-puan, jadi anda perlu tahu dan jelas dengan matlamat kenapa anda perlu simpan emas dan berapa banyak anda perlu simpan emas, sampai bila anda perlu simpan emas. Okey, itu saja daripada saya.